Okey, ramai orang tanya kenapa bateri smart key dia cepat habis walaupun dia baru tukar bateri. Okey, dalam video ni saya nak tunjukkan ada 6 sebab kenapa bateri smart key boleh cepat habis. Tak kisah kereta apa, dia punya sistem lebih kurang sama, especially kereta-kereta Pro 2 yang menggunakan platform Toyota. Yang pertama ialah sebab kunci terlalu dekat dengan kereta. Contohnya macam rumah terrace, dia ada car porch and then dia letak kunci dia belakang pintu je. So ini akan menyebabkan kunci akan berinteraksi dengan kereta. Kita panggil handshake. Dia ping kereta tu dan kita respond apabila jarak dia terlalu dekat. Contohnya kurang daripada 1 meter. Biasanya kita lebih 1 meter. Kalau tengok ni, kunci kereta saya dia dah blink. Maknanya dia sedang berkomunikasi dengan kereta. So saya boleh buka pintu. Saya akan letakkan kunci saya dekat lantai ni. Contohnya ni dekat belakang pintu rumah anda lah. Dan jarak naik pintu dengan kereta tu sangat dekat. Lepas ni lumayan kapal dekat. So dah boleh buka pintu. Nampak tak? Dan saya boleh tutup balik. Dan saya boleh lock. Walaupun kunci bukan dalam poket. Okay, saya cuba jarakkan kunci ni sedikit. Nak tengok sama ada masih boleh buka ataupun dah tak boleh buka. So kita cuba lagi sekali. Okey, dah tak boleh. So maknanya dia dah lebih daripada 1 meter. Okey, saya akan dekatkan sedikit dan kita test sekali lagi. Okey, boleh. So maknanya inilah jarak yang paling minimum untuk kita buka pintu. So jarak ni kereta dah berkomunikasi. Jarak ni pun masih boleh buka. So saya nak cuba jarakkan sikit, nak tengok mana yang dia tak boleh buka. Okey, ni dah tak boleh. So ini jarak yang selamat. Dekatkan sikit. Jarak ni tak boleh. So saya cuba last kali. So nak dekatkan sikit lagi. Okey, masih tak boleh. So ini jarak yang selamat juga. Dapatkan sikit lagi. Okey, masih tak boleh. Okey, ni boleh. So maknanya ni adalah jarak yang paling minimum untuk buka pintu. So jarak dalam 1 meter. Tapi walaupun dia boleh buka pintu, tapi tak boleh start enjin. Sebab syarat dia kunci mesti ada dalam kereta. Sama juga Ativa ke kita apa-apa yang pakai keyless entry. So walaupun kita tekan start button dan tekan brake semua, memang tak boleh. So dia akan kata key not detected. Sama kan Ativa kan. So kita kena ada kunci dekat dalam. So jangan risau kalau letak kat pintu pun orang boleh buka, tapi dia tak boleh start kereta. Tapi barang-barang dalam kereta tu dalam bahaya juga. Kalau korang letak kereta dekat dengan pintu, kalau boleh jauhkan sikit lah kunci tu. Letak kat tingkat atas ke, ataupun dekat dalam bilik ke, ataupun letak dalam satu pouch tu kita panggil Faraday. Faraday pouch ni dia akan halang signal. Berdasarkan ukuran daripada app measure ni, jarak yang selamat ialah 1.25 ke atas. Sebab kedua ialah kemungkinan anda tertekan butang tanpa anda sedar dalam poket. Mungkin seluar jeans ke atau seluar sukan yang ketat, dia boleh tertekan. Satu lagi ialah persekitaran yang panas dalam kereta. Contohnya anda letak kunci tu dekat atas dashboard ke, ataupun mana-mana yang berhampiran dengan windscreen kan. Sangat panas, especially tengah hari lah. Satu lagi punca menyebabkan bateri cepat habis ialah kunci anda ada kerosakan. Mungkin pernah terendam dalam air ke, ataupun ada litar yang bocor. Jadi ini juga salah satu sebab kenapa bateri boleh cepat habis. Seterusnya ialah penggunaan terlalu kerap. Anda kerap memandu ke sana sini sana hari banyak kali lock and unlock, ataupun kereta tu digunakan oleh ramai orang dalam rumah tu. Bila dia balik, lepas tu orang kedua pakai, yang ketiga pakai sampai malam daripada pagi kan. So memang cepat habis lah bateri dia sebab kita tekan lock and unlock banyak kali. Satu lagi ialah sebab bateri tu memang dah nak expired. Mungkin kita dapat kereta tu bateri tu memang dah dipasang dalam smart key tu.
Jadi kita dapat tu tak lama tu dah expired. So kita kena tukar yang baru. Okay, ini adalah perbandingan jenama-jenama terkenal untuk bateri Smart Key CR2032 lah. Untuk Toyota Prius saya 2032, Altiva pun CR2032 juga. So anda kena check. Tak silap saya Prodor bagi GP, tak silap saya. Cuba anda check dululah model apa yang Prodor bagi. Mungkin tak sama kan, bergantung pada service center. Altiva dulu saya pernah gantikan dengan Energizer, tapi rasanya tak lama. Lepas tu dia lemah balik, dan saya minta Prodor yang tukarkan. So Prodor gantikan dengan GP. So agak lama jugalah sampai saya dah jual kereta pun masih tak tahu sekarang. Tapi kalau tengok dalam carta ni, memang Energizer dari segi kestabilan voltan dia agak rendah lah, dari star dia kan. So kalau boleh janganlah tukar bateri yang jual kedai warna kuning tu kan. Sebab memang boleh pakai tapi tak lama lah. Lepas tu dia kena tukar lagi yang baru kan. So better invest dengan bateri yang mahal sikit tapi boleh tahan lama. Jadi itulah saja video untuk kali ni. Perkongsian yang sedikit tapi harapnya bermanfaat lah. Saya cubalah untuk hasilkan banyak lagi video seperti dulu kan. Tapi sekarang ni agak terhad masa dia. InsyaAllah saya cuba. Okay, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.